Jauh tu. Tadi kau tadi dia tak ada komen. Tak ada komen. Kau baca ni. Kau koyak kena gini. Circle kurang ajar. Kau nampak dia kata circle kurang ajar. Mana? Ni nampak ni. Bukan aku koyak. Ni buta ni kau muka hitam takkan tak ada baca bodoh. Muka macam tu tapi takkan baca tak pandai. Bagi roti yang tinggal sisa ni. Yang tinggal sisa tu. Bulu punya bulu tinggal banyak ni dah. Agak. Tak larat dah tak. Tak larat dah. Tak larat aku. Kena bahal tak larat. Rasanya ni mana? Rasanya sebab salmon bukan dia punya salmon rasa kosong gila. Salmon dah serang. Kau sebenarnya dapat duit dah makan salmon lah apa lah. Apa lagi kau tak pati aku kat dia. Baru terkeluar kena muka luar je. Ni kau tahu dia bagi tahu aku kan dia apa? Aku dah dapat elang kaya aku. Dia kata Alifan bagi elang aku dah kaya. Aku tak nak kawan. Kau tak kata apa? Aku tak nak kawan kau ni biasa mengemis kat live. Dia kata dia kata tu. Ngomong ni tak ada. Wabi batok pun tahu dia hidung je besar otak kecil je. Wabi menipu dia. Masa dia kata dia nak ambil duit semua duit Aisyah kan Ni daripada aku ambil duit biar aku tutui tabung masjid tu dapat usaha. Tak kau pagi aku ni. Siapa nak makan ni? Kau aku tengok macam sedih tak nak makan. Aku tak makan. Aku tak makan salmon. Kau makan mie. Dia makan ayam je. Dia kan kuat makan ayam. Ya betul. Kalau kau pergi rumah dia bapak macam zoo tu. Tambah ni tak? Mahal RM40 tu. Sebab salmon dia besar. Kau tak faham ni. Mamak ni dah angkat kursi semua. Tinggal meja kita. Kau dua tempat kita gerak. Ni mamak ke apa? Bukan. Bukanlah aku sedih kau mamak ni. Mamak dia buka lambat sikit. Circle diorang manja je memang suka kita orang manja. Manja mari lah. Mak aku komen pula. Mak kau cakap apa? Makan sorang-sorang tak ajak Ada masuk Mak Aku dah cakap mak dia pun cakap nak. Mak cakap makan seorang dua ajak mak dia pun dia belok dalam Mak bukan belok mak kau. Bolok mak sial kau. Kau tak jangan macam tu. Kau tengok mak dia letak nama mak dia Izan Hipster. Kau nampak? Izan hipster kepala itu tu mak kau gila. Masuk OTD. Kau nampak dia tukar TikTok nama mak kau. Sekurang-kurangnya tak adalah aku pernah buat macam ni. Kau kalau mak kau tanya mak nak makan apa? Mesti kau nak buka baju Air Asia kan. Baju orang pakai Air Asia kat tepi tu. Tepi sik. Kau tanyalah mak kau nak makan apa? Apa nama TikTok ayang kau? Mak asli kau tu. Tak ada. Mak asli official. Mak asli official. Tak payahlah tunjuk Official. Tak payahlah. Mak asli official. Babi lah bila sejak bapak kau pakai official ni. Aku dah tu aku tukar DP ayah aku. Ya Allah. Asli apa nama? Mak asli. Ni Mak asli. Oh Mak Asli S. mak asli. Bapak dia akan TikTok famous aku like. Tak ada bapak kau blok aku ke? Aku rasa bapak aku blok kau. Tak, sebab aku selalu komen Lee je. Aku panggil Lee hari ni. Sebab hari tu aku komen dekat video dia buat yang apa, lembu. Video lembu Video lembu. Nampak betul lah bapak kau blok aku lah. Yang skill bapak semua kaki sok. Kaki sok semua. Betul bapak kau buat video ramai orang tua semua rambut sama special. Rambut putih semua satu surau. Betul tak ada. Eskri. Aku pun dah tak ingat dah bapak kau punya. Tak. Aku takut bapak aku duduk hijab perempuan ni. Kau silat-silat kau punya blok. Jadi tengok betul. Tak, ada baru ni ada. Aku suruh dia. Kau buka dia aircon permanent band. Nampak dekat kau pun tak ada. Aku rasa betul lah bapak kau nak try perempuan lah tu. Jap. Anak Ada. Aku rasa kan. Terus PM. Jap. Kau dah pisang lah. Aku cari jap. Jaga dia. Oh kau ada check bapak kau. Ada, aku baru ni aku simpan. Ayah aku punya. Dah ada. Ni. Patutlah bapak
bapak Ryan tak jumpa. Nama tu Arab pula nama. Bapak aku tukar tulis Arab. Tulis Arab tu. Abu Rami. Abu Rami. Bapak aku tukar tulis Arab. Ada. Kau tengok dia punya ID apa? Dia punya ID? ID. Kenapa screenshot? Man lupa mama dia. Banyak aja mah. Kenapa abang aku tukar ni? Dia tak nak pakai S Apa? belakang. Apa ID dia? Pak Su official 56. Pak Su. Ni adalah tu gambar-gambar aku. Tu. Ni video kau tengok ni. Video special semua rambut. Kau tengok. Kau tengok, lepas tu tulis apa? Kenduri walimatu arus. Arus, orang urus dia arus. Weh, bapak kata iya cita-cita nak pakai lampu sini arus kan. Mak kau tulis apa ni? Kau tengok mak kau komen. Mana? Kau dapat mak kau komen apa? Mal lupa mama dah. Mana? Mak kat rumah makan apa kau tak tahu. Ni salmon yang kau makan. Dah, mak aku dia suka buat sikit. Mak kau komen, jangan balik sini kemangan. Aku halau kau. Woi, kau lagi. Itu mak kau, bukan mak aku. Tu mak kau komen. Aku halau kau. Hello, awak. Kenapa? Aleh bawa unblock. Aleh baru unblock. Mal baru unblock makcik. Mal baru unblock. Makcik, dia makan salmon makcik. Makcik makan apa tadi makcik? Makan nasi kosong je. Makan nasi kosong. Kau makan salmon tak habis. Kau tengok membazir. Ya, makcik dia makan salmon dengan spaghetti ni RM80 makcik. Makcik makan nasi RM2.5 aja. RM2. Mama. Ya. Dia kata ni ketua dia dah bagi allow, dia kata dia nak buang mama. Kau bohong ah. Kau Tak. Ryan jangan nak memang buang mak macam tu. kau. Sebab Ryan dia dah kena buang daripada bapak dia. Tu yang dia nak tumpang kasih sayang seorang mak ni. Orang semua komen si Tanggang ambil mantap. Si Tanggang. Si Tanggang. Kau jangan jadi anak tanggang dah. Jangan. Biar dagu je tunggul. Aduh. Mak kau komen biar dagu je tunggul. Mana itu mak kau yang tunggu aku. Abah dapat gift lah mak. Duit masuk lagi mak. Mak duit masuk. Paus masuk. Paus. Paus masuk tapi kat dia je. Tak masuk kat mama. Dia ada hutang. Rantai siut. Kat mama dah banyak dah. Hutang paus kat mama dah banyak mak cakap. Hutang paus? Bila pula mama buat live? Banyak dah kat mama. Hutang kat rumah kau banyak. Oh, mama bagi paus. Kau hutang mak kau. Tak, mak aku cakap mak aku hutang paus. Tak, mak kau cakap engkau ni tak pernah bagi duit kat mak kau. Kau menipu sih. Kau jangan menipu. Tak betul lah tu. Betul lah, maksudnya mak kau tak cakap lah maksud mak kau tu paus tapi maksud tersirat dia duit tak pernah bagi Duit bagi. Cuma kau tahu aku yang tak bagi apa? Ni duit rumah. Bil api tak bayar, 400. Itu yang dia call aku. Mana mak aku ni? Dapat duit api air belum bayar lagi. Hari 400 malam. Itu je. Baru unblock. Ya, jagi. Baru kena 400 block. Mat transfer je. Jagi mak bagi duit lah. Jagi mal terus ni withdraw gift. Depan live. Jagi mal bagi duit ah. Jagi block. Ya. Bagi nombor kau. Weh mal. Ya, bagi nombor kau. Bagi nombor. Bagi. Ya. Jangan lupa daratan. Mal tak pernah pun baik sikit. Baju Mal dah basuh belum ah? Mana kucing dia? Bukan baju yang mana tak basuh tu, baju yang elok semua basuh sebab nak pergi ni dah. Nak gerak Bali lah. Dah basuh ah? Dia sama okey. Weh, kenapa pula bawa? Itu seluar orang tu. Tak seluar. Baju hitam tu je jangan bawa balik. Itu baju orang tu. Noah. Sekejap bila Noah kerja sini. Tengok Noah dah tak live lah guys. Noah. Bro. Pak Noah. Wajar. Kerja sini dah Noah. Wajar. Itu dia kerja sekarang ah. Kalau yang kerja yang paling teruk sekarang ni nampak. Sekarang kerja apa?
Mana ada? Aku mengemis lagi. Kenapa aku nak tanya kau boleh satu soalan? Kenapa taik lalat duduk kat atas? Macam mana? Kenapa taik lalat duduk kat atas? Atas lah. Apa kan nak duduk kat mana? Kenapa? Manalah aku tahu. Memang daripada kecil memang ada. Pun kau tak tahu. Kalau duduk kat bawah dia jadi taik orang bukan taik lalat. Kau tahu? Apalah benak sangat. Pandai orang. Pandai lah betul lah. Pandai sekarang lah. Kalau duduk kat bawah taik orang. Okay, nanti dia orang kat part tu je. Pak Jijit. Weh, aku tengok sekarang tengah naik Farid tu lah. Kelakau tu dia. Farid mana? Farid Wargasing. Mana tengok konten dia? Mana? Farid selalu buat konten macam Wargasing tu. Oh, okey. Farid Yang pakai ni. cap sengit tu. Tadi Berat JB kelakau macam dia. macam kau tadi dia datang tengok kau. Yang duit dah cicil lah. Tengok abang kau. Tanya kakak lagi pandai. Ke dia malu-malu tak? Malu-malu tak? Dia ambil dia punya talent. Ada buku macam kata tak? Oh, tadi ada lah. Lah pandai dia. Saya apa tahu. Ya, masa tu aku ada kat belah sana. Dia sampai balik dia nampak. Aku ada. Tak, awal-awal tu aku ada. Dia datang kat aku, dia beli air kat aku masa tu. Mana lagi seko? Dah balik dah gerak dulu. Gerak apa duduk situ je kuil tu. 1M. 1M dah. Like. Terima kasih. Arul tak lepak ke? Arul kita nak buang daripada tim. Sebab dia buat rambut askar. Buat rambut askar. Yang payah. Tak terak. Nak tutup dah weh. Kurang. Dia gunting kat mana ni? Arul. Kada tak silap aku. Dah tutup dah. Kajang Apa dia? Arul gunting rambut kat mana? Nanti hantar kat aku lah. Nanti apa sekarang ni kat depan kau Hantar dah je ni. kat aku. Aku tengah live. Handphone aku sini. Hari tu ke? Kau tengok rambut Arul sekarang? Berapa ringgit aku punya? Kat Tamari. 50. Jadi kau hantar je. Rambut petak je kau. Jadi aku live. 42 ke 43. Handphone ni tak ada ni. Bagi dia smart. Tak ah. Anggap dia smart. Dia kalau macam tu smart dia ikut dia lah. Baru sakit kat siu. Habis ke? Ada pot sikit. Barai sial. Jom kita. Joy, kita pagi. Bye Lili. Bye Lili. Ada lagi kakak. Lili, bye-bye. Salam semua Lili. Bye Lili. Bye, salam semua. Okey. Hello. Esok pergi mana? Jom. Jom. Esok aku. Bye Lili. Dah baik tak? Okey, yang mana tak follow saya, korang boleh follow saya dulu, okey? Alright. Okey. Elok balik. Saya nak balik dah. Besok nak bersofi pagi. Kau balik ke banyak kan? Balik ingat lah. Baju Ray, baju Ray. Baju belum, baju. Apa dah? Macam kau ah. Bukan, Ray cakap bukan. Malam aku petang maghrib tu. Okey. Saya minta undur diri dulu. Yang baik datang daripada saya. Negatif terkasar besar atau potong roja atau bagi saya minta maaf daripada rambut sampai jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Saya gerak dulu. Yang mana tak follow saya. Jangan lupa sub YT saya juga. Mal Kodok. Kau tulis je Mal Kodok kat YT. Alright. Bye.